Dulu saya pernah rasa selamat bila ada simpanan dalam bank, ASB atau tabung haji. Nombor dalam akaun memang makin banyak, tapi bila nak guna duit tu, kuasa belinya makin mengecil. Baru saya faham kata-kata Robert T. Kiyosaki, saver or loser. Penyimpan duit akhirnya makin miskin sebab inflasi makan perlahan-lahan nilai kekayaan kita. Bayangkan RM10,000 hari ini, 5 tahun lagi nombor tetap sama. Tapi barang yang boleh dibeli dah tinggal separuh je. Di situlah titik perubahan saya bermula. Saya mula tukar prinsip hidup. Asal duit jadi emas. Gaji bulanan saya asingkan 10% untuk tukar jadi emas. Komisen hasil bisnes saya tukar 10% hingga 20% jadi emas. Harga naik saya beli. Harga turun pun saya beli emas. Saya tak peduli harga emas naik atau turun sebab matlamat saya jelas. Simpan emas bukan kejar harga. Dengan emas, saya dapat sediakan 10% deposit rumah idaman. Semua ini kerana saya istiqamah pegang satu prinsip, asal duit jadi emas. Hari ini, bila saya tengok semula simpanan emas saya tersenyum lega. Bukan sekadar harta, tapi ketenangan jiwa sebab tahu kekayaan saya terlindung dari inflasi. Jadi, tuan-puan, jom kita mulakan simpanan emas pada hari ini. Serendah RM100, tuan-puan dah boleh mula simpan emas. Tuan-puan boleh klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.